Okay. Dia dah bijak guys. Alright guys, so this is the time. So sekarang ni adalah outfit dia. So kita tunjuk sikit outfit Syafiq. Alright, Syafiq go. So this is outfit yang dia pilih. Wow, so good. Blue and white. So smart. So kalau I pula. Okay. So ni outfit yang Syafiq pilih untuk Mira. Ya, betul. So actually dia biru and cream juga. Tapi Mira ambil biru gelap. So Mira tak suka biru muda. Tapi we still in same colour code, right? Is it okay? Ya. Sorry guys sebab Saya kurang berpuas hati kerana apa? dia dah gedut. Ya, korang tak tahu Syafiq ni dia sangat-sangat detailed person yang macam outfit kena kemas, outfit kena sama colour. So Mira macam okay, we are going for dinner. What you expect? You nak makan juga. Okay, actually, kenapa kita datang sini? Kenapa? Actually Mira ada surprise untuk awak. Oh, ya ke? Mira cuma bagi tahu kat dia Mira dinner and dia datang sini pun. Tak tahu langsung apa-apa. Dia datang sini pun dia and drive and Mira cakap we are going for dinner. Tapi dinner apa dia tak tahu. Betul? Okay, sekarang the moment of truth. Dari tadi dia tak pusing belakang tau. Okay. And Mira cakap kena jangan pandang luar. Okay, dah bersedia. Okay. Kalau macam tu kita ke sini lah, kita nak tengok reaction awak. Okay, awak tengok Okay, sekarang saya fokus kat sini dulu. Fokus kat sini ke sini? Okay. Serabut lah dia. Orang tengah stress ni. Okay, baik. Alright. Okay, so in a count of 1, 2, 3 kita keluar daripada pintu ni. Okay, awak baik. akan tengok apa yang kita buat, apa yang kita akan dinner. Okay? Baik. Okay, ready? Mira tak boleh tutup mata awak tapi awak tolong jujur dengan Mira. Sekejap. Tengok sini je. Okay, tengok sini. Tengok sini je. Okay, ke depan keluar tu. Okay. Tengok. Okay, come. Tengok. Tak tengok depan ni. Okay, come. Okay. 1, 2, 3. Tengok depan. Patutlah ada tanya pasal ketinggian. So, actually dinner ni kita ada seat untuk kita, special seat. And dia bukan dekat bawah lah Syafiq. Benda lah ni nampak tak tu crane tu. Okay. Crane tu akan angkat kita naik ke atas. Oh. Dok Mira takut tak Mira gayat. Oh ya ke? Tapi Mira buat decision ni sebab untuk Syafiq je. Sebab Mira tahu Syafiq suka benda-benda yang challenge ni kan. Yes, betul. So, kita pergi dekat seat kita naik. Baik. Jom. Let's go. Berikan semua untuk malam ini, ku taruhkan jiwa untuk sekali lagi aku tidak mampu. Okay, that's great. Okay, Before we proceed further, I need everybody to say hi to the person Thank next you. to you and opposite Thank you, you. just to break the ice for the next 1 hour, okay? So, hi everyone. Hi. Okay, so are you guys excited to dine in the sky today? How was you? I don't think so. Can I get it one more time? Are you guys excited to dine in the sky today? Okay, that's great. So, let's dine in the sky. Yeah, I'm ready. Dia nak naik dah. Oh my god. Yeah. Tengok kan. Here we go. Oh my god. Dia takut. Oh my god. Dia takut guys, dia takut. Saya tak takut Oh my apa-apa. god. Dia dah naik guys. Oh. Syafiq please. Tapi dia want to record. Oh, you want a landscape? Guys, sumpah dia tengah naik sekarang. Oh, Masya Allah, laju dia guys. Syafiq careful, okay? Okay, tak ada apa kan? Oh, Masya Allah, takutnya ya Allah. Jangan tengok bawah. Just relax, okay? I takut. Mira takut. First time orang dinner pengsan. Okay. Sumpah, Mira tunjuk We kindly ask you to store all personal belongings in a proper and safe way. You're obliged to wear your safety seatbelts at all times. It is strongly prohibited to drop anything down from the table. In case you feel not well in your current situation, please inform us immediately. Sumpah benda ni dia bukan bergerak naik je, dia siap bergoyang. On dinner in the sky. Korang dia bagi tahu kita bukan setakat duduk makan je. Actually seat ni memang boleh adjust. Nak ke belakang ke depan ke tepi ke memang boleh pusing. Tapi dia Mira naik je. Memang tak nak lah. Memang benda ni oh my god. Orang depan tu buat di incline. Oh my god. Oh my god, beraninya dia. Syafiq, don't do that. Syafiq, don't do that. Syafiq, Syafiq.
Jaya, please. Kan ku bisikan, asal kau tahu bagaimana rasanya bahagia sepenuhnya sampai ku merasa lega. Tengok belakang. So sekarang ni dia tengah pusing guys. Serius, dia tengah pusing sekarang ni. Tengok. Amira tengah takut. Amira okay? Oh my god, we got drowned over there. I link my ting from barking. 7 a.m. in the morning. She's calling, I'm yawning. She's jarring, not stalling. Dia buat dia menyanyi je. Sebenarnya dia tengah takut. Mira tengah distract diri Mira sebab Mira takut. Betul. Sekarang ni benda ni dia tengah berpusing. Saya rasa saya dah penat. Duduk kat atas saya nak nyandar. Kenapa? Kita tak makan lagi tau. Okay. Oh my god. Syafiq, careful. Syafiq, careful. Sumpah careful, Syafiq. Dulu jalan perlahan, jatuh bangun aku rasa. Tapi semua berubah sejak kau muncul di jiwa. Mira datang senyum, tapi hati terus bersuara. Ini dia, mungkin dialah pelengkap hidup yang lama aku cari sebenarnya. Walau aku tak sempurna, langkah kadang tak teratur, tapi kau tengok aku lebih dari sekadar luar. Kau ajar aku percaya, cinta tak perlu sempurna, cukup kita dua bersama. Itu pun dah jadi kekuatan terbesar. Inilah Capira, kisah kita berdua. Syafiq Johari. I lagi tinggi daripada highway. Betul lah, dia orang panggil Capira Mendonia. Aku jadi So, adakah ini bermakna ship kita terbang tinggi? Ya, betul. biar aku jadi hero baru untuk Syafiq Farhan. Ya saya. Kanan. Oh my god. Saya. Oh my god. This sangat takut lah. I never imagine I will be in this top. What? I never imagine I akan pergi tempat-tempat macam ni sebab I memang sangat-sangat takut. Tapi you yang set. No, I just I yang patut agree. terkejut. I macam, ha? Ya, tapi sebenarnya I pun terkejut dengan apa decision yang I buat. Faham? Sebab I buat semua ni untuk you. Ya, faham? Saya buat semua ni untuk awak. biar badai datang bunyi kuat macam guru. Aku ada. Wow. Apa tu? Is it the main course? Chicken or beef? Chicken. Alright guys, sekarang adalah main course. Ini adalah chicken. Chicken apa aku tak tahu. Ada yang tanya. Tapi rupa macam masak rendang. Rupa macam masak rendang lah. Tak tahu. Oh, dia nak ambil gambar. Mira, kau jadi cahaya, aku jadi penjaga, dan kau dunia coba jatuhkan kau. Biar aku jadi hero baru untuk Mira selamanya. Kalau kau rasa penat, pesan dari sini bahwa aku cinta kita bukan cepat, tapi paling jujur dan satu. Aku bukan sempurna. Sekarang dia orang dah serve kita orang punya dessert. So dessert ada apa? Syafiq. Okay, dessert kita ada.
Ada apa? Ada. Awal kita pula ada apa? Tak boleh makan lah. Dessert kita ada chocolate cake dan juga whipping cream. Guys, sekarang ada partner dekat ujung sana, diorang tengah melamar. Betul. That's why dia tutup lampu. Mira tengah menunggu ni. Tak. Mira tengah menunggu dia buka lampu. Okay. Nobody wanna see us together, but it don't matter, no. 'Cause I got you, babe. Nobody wanna see us together, but it don't matter, no. 'Cause I got you, babe. 'Cause we gon' fight. Oh yes, we gon' fight. We gon' fight. Indeed, we gon' fight to love. Yeah. Nobody wanna see us together, but it don't matter, no. 'Cause I got nobody wanna see us together. Nobody thought we'd last forever. I feel I'm hoping and praying things between us don't get better. Men steady coming after you, women steady coming after me. Okay everyone, so they are safely landed. I hope you guys had fun because I certainly did. And I hope to see you guys again very soon. Thank you, bye-bye, good night. Bye-bye. Alright guys, so actually kita orang baru saja landing dekat bawah. Betul. Dan lagi kita tengok, okay, lagi kita outro je lagi. Yeah. Kita tengok apa lagi next akan jadi, apa yang akan berlaku dalam konten ni. Korang stay tune. Actually, ini adalah gambar kita orang yang snap tadi. Yang Syafiq punya? Sama. Kenapa Syafiq ambil dua? Saja nak tiga. Kau memang tak boleh nak aku lebih seorang. Dia memang suka nak lebih, nak sama. Tak apa lah kalau macam tu. Asal? Merajuk. Elok lah muka merajuk. Dinner kita tak habis dekat situ. Betul. So actually kita ada exchange gift. So korang kena tunggu. Gift apa yang Mira bagi kat dia and gift apa dia bagi kat Mira. Tapi Mira dah bagi dah hadiah. Tak apa. Yang tu dalam konten Abel. Yang tu Okay. tak fully lagi. Okay. So dalam konten Mira ni baru Mira kau yang bagi. Okay, Syafiq pun ada hadiah untuk Mira. Oh my god. Tapi lagi tak seberapa. Tak, Mira tak mengharapkan nilai tu tinggi. So Okay. as long as it is from you, from your bottom of your heart, then I'm okay. Betul, yang penting ikhlas. Yang penting ikhlas. Okay, nak ambil balik gambar. Ni je hadiah dia. Oh ya? Okay, kalau you yang tak ada. Ni nak simpan. Mana boleh. Alright guys, so macam korang nampak macam biasalah. After fine dining mestilah kita kena cari benda yang mengenyangkan. Oh, betul. Korang sendiri nampak tadi dia hidang seciput-seciput aja. Harganya kena bayar untuk macam 10 orang makan. Betul. Orang-orang yang bodybuilder ni memang jenis makan pelahap sikit. Kalau belakang kamera tadi dia dah masuk kereta yang berangin tu. Siapa? Syuk, diam jangan beritahu. Alright guys, so actually kita orang berada di Saloma Kel. Betul. This one tempat yang merasa cerah, yang proper untuk kita buat another part. Ya. Sebab actually macam Mira cakap tadi, kita orang ada exchange gift punya orang kata Kita part. sabar je. Dia excited lagi. So Mira dengan Syafiq, Mira cakap lah kita akan ada Okay, apa? Cakap ada apa tadi tu? Saya cakap kat Syafiq, nanti untuk konten last kita exchange gift, okay? Mira cakap, dia kata okay, that's a deal. Tapi Syafiq tak pandai sangat beli hadiah, tu je cakap. Apa yang Syafiq pilih, Mira okay sahaja. Mira tak pernah orang kata tak harapan ke berharap ke orang bagi gift. Mira tak pernah berharap. Apa yang Mira dapat tu Mira bersyukur sangat. That's how people appreciate me and how Mira appreciate orang pun. Mira tak suka orang tu judge. Okay Amira. Okay? Okay, So Amira. you do your best and itu je. Mira okay sahaja. Jangan rasa Mira ni nak gini-gini. Tak, Mira sangat-sangatlah simple orang dia. Of course kena fikir macam tu. Why? Sebab Syafiq rakyat biasa, tak sama dengan princess. Okay, lepas tu? Cepat nayang. Ya. Sabar. Cepat, saya dah harga. Sabar Amira. Okay, saya. Okay, sekejap Amira. Nayang. Ya, kejap. Cepat. Okay. Penuh ke sikit? Enough. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Tutup dulu. Tak mau tutup. Biar dulu. Okay, baik. Okay, siapa nak start bagi hadiah dulu? Kita awesome Kita awesome. Awesome boleh Berdua awesome orang panggil? Awesome lah. Yeah, awesome lah. Kalau tak relax kan, tak habis kan? Kena pakai dua tangan. Tak belum.
Mira nak menang ke nak kalah? Kita tanya dulu. Mira tak nak. Mira nak. Kalau kalah kena bagi dulu. Okey, Mira nak menang. Mira nak menang. Okey, kalau situ saya bagi kalah. Okey. Osop. Mira menang. Mira nak kalah. Mira menang. Mira menang mesti Mira. Mira kalah pula? Mira nak nombor 2 apa? Kalau nombor 2 apa? Nombor 2 apa? Kena kalah ke menang? Mira tak nak first. Ya, Mira menang. Siapa kalah kena bagi dulu. Siapa kalah? Siapa kalah? Siapa kalah? Konten terakhir baru makan macam ni. Konten terakhir baru nampak revenue naik. Bolehlah makan tempat-tempat macam gini. Barulah pakai baju semak-semak. Ya ke tidak? Kau makan je lah tepi jalan dengan Mas Mira. Tapi okey. Maksudnya betul lah cakap susah senang. Susah dah rasa, senang pula sekarang. Betul. Kalau exchange gift, why nak kira kita bagi serentak? Bagi serentak. Okey, cepat. Okey. Ready Ready. 1, 2, 3. Tak nampak. Apa tu? Wow. Are you serious? Oh my god, abang. Jap. Sumpah. Ke paper bag je? Paper bag je? Paper bag je. Ya, betul. Okay, alright. Yang ni? Guys. Yang ni? Ya, that. Macam menakutkan je. Kenapa? Tapi macam yang ni lagi mahal dari ni. mana ada? Ya ke? Okay, why nak kita letak ni dulu? Tapi Mira tengah excited. Azam Mira nak buka? Tak, kalau Mira nak buka, okey. No. First, you go first. No. Deal is a deal. You go first. Bismillahirrahmanirrahim. Takutnya. Dah lama tak dapat hadiah. Serius. Dia dekat kamera tau. Okey. 1, 2, 3. Telekong. Tengoklah dalam dia. Guys, dia bagi saya telekong, guys. Telekong apa? Mungkin lepas ni saya kena tukar. Telekong apa? Siti Khadijah, guys. Tengok ni. Nampak tak? Wow. Tapi takkanlah telekong. Betul ke dalam dia telekong? Tengoklah. Luar lain, yang ni lain. Okay. Dalam? Sekarang dalam saya tak tahu apa dia. Ya. Takutnya. Ada dia terus nampak ke apa? Kalau terus nampak tak nak pandang. Terus nampak. Terus nampak. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, dalamnya ada plastik. So, bismillahirrahmanirrahim. Bekal hadiah ni. Takutnya. Bukan benda menggigit lah. Kau ni yang macam menggigit ni. Okey. 1, 2, 3. Telekong? Yes, it is a telekong. Untuk apa? Syafiq. Hadiah kat Syafiq kan Mira dah bagi dalam konten Abel. Okey. Mana hadiah tu? Hadiah dia kat sini? Yeah, that is your, orang kata gift lah. This one, boleh tak? Bagi dekat Umi Syafiq. Oh, okey. Dia nak bagi kat Umi. Yeah. Okey. Syafiq dah tengok hadiah dia apa? What if Mira bagi sendiri? Tak nak. Mira malu. Okey. Ini challenge dia, guys. Betul tak, guys? Apa challenge bulan ni? Kita tadi yang kita tadi. Betul tak? Okey. Hadiah dia dekat sini. Okey. So, Syafiq dah jumpa. Betul tak? Syafiq dah jumpa family Mira. So, hadiah ni cuba bagi dekat ni. Syafiq lah bagi. Syafiq kan anak dia. Syafiq kan anak Umi. Mira bukan anak Umi. Ya, bakalan. Tak okey je. Mira tak ada masalah. Tapi Mira malu. Boleh. Nanti Umi suka. Nanti kita jumpa. Nanti satu hari kita jumpa Umi. Lepas tu awak bagi kat Umi. Ya. Boleh? Okey. Dia okey je kalau Syafiq bagi. Tapi dia macam kan lagi elok daripada tuan badan. Faham. Betul tak? Tapi awak simpan lah. Ya, saya simpan. Saya dah tengok dulu. Jangan bagi tahu Umi ke? Saya takkan bagi lagi. Tapi Umi akan tengok. Umi akan tengok. Okey, sebelum hadiah tutup dulu Umi. Tapi dia bagi ucapan selepas hadiah. Tapi okey je, Umi nak tengok dulu pun tak ada masalah. Okey. Ada lagi hadiah Umi tak tahu? Terus. Ya, pandai kamu. Pantak lah kak. Tak apa, sebelum Umi cakap thank you, saya nak cakap terima kasih dulu, okey? Sama-sama. Tak ada apalah. Sebabnya Syafiq masuk sini pun atas doa Umi. Okey. Umi pun minat AIP, kan? Okey. So, mana tahu untuk ke depan hari ada rezeki Syafiq permanen ke. Amin. Itu semua atas doa Umi Syafiq. Betul. So, nanti dia boleh share dengan Umi Syafiq. Okey. Ni boleh share dengan Umi Syafiq, boleh bagi, nanti kita share Umi juga. Tak apa, yang ni saya cakap boleh je. Saya tak blushing, saya cakap boleh. Oh, tak berpijak-pijak dulu? Boleh, memang boleh. Oh, ni memang tak payah nak kautim-kautim ke? Tak ada. Oh, memang bagi share je? Boleh. Oh, Umi jarang tengokkan mana dewan yang kosong. Semoga dengan telekong ni,
setiap doa yang Umi doakan akan dapat juga serba sedikit doa-doa tu kepada Mas Amira. Amin. Okey, segala kebaikan tu dapat kembali. Amin. Okey. So, saya sebagai anak, saya sangat-sangatlah suka bila orang yang appreciate kita punya mak ayah. Faham tak? Faham. So, thank you. Thank you sekali lagi. Okey, ni Umi, hadiah daripada Amira. Itu nama sebenar. Nama lain menantu lah. So actually Mira ada hadiah untuk Syafiq lagi sebenarnya. Ni Syafiq ada satu hadiah je tau. Tak apalah. Apa ni? Tak apa. Dah lah Syafiq tak beli hadiah untuk ibu. Tak apalah, ibu Mira dah banyak dah Mira spoilkan dia tau hari ni. Tak perlu, ibu Mira tak perlu hadiah besar-besar. Cukup Maksudnya Syafiq. nak kena pergi Kedah lah ni. Cantiklah tempat ni. Cantik kan tu? Ya Allah, senang. Please stop. Okay. Okay, dah ready belum? Dah ready. Okay, what's that? Okay, apakah hadiahnya tu? So, hadiah Syafiq ni adalah Syafiq kena baca sendirilah apa yang Mira belikan untuk Syafiq. Okay. Sebab dia sampai esok. So, tapi barang ni, dia sampai esok. Sampai sekarang besok? Mira boleh tunjuk apa yang Mira order saja. Besok Syafiq dah jauh dah. Tak apalah, that's all lah. Jagi. Okay, sekarang dah ready? Dah. Dah ready? Dah. Sebab Mira yang takut sekarang, takut Syafiq tak suka. Apa tu? Okay. 1, 2, 3. Apa ni? La ilaha illallah. Serius lah. Amir. Wih, Allah yang tangguh. Betul ke? Ni serius kan? Habis like tengok harga. Mana lah tahu. Dia keluar sendirilah. Oh, ya ke? Tak tekan apa-apa pun. Apa? Awak dapat apa ceritalah kat dia orang? Tak nak. Saya tak nak cerita kat dalam ni. Tak nak. Biar orang tertanya-tanya apa yang dapat kat dalam ni. Biar. No. Actually, salah seorang yang pengen tengok ni pun tolong Mira untuk dapatkan benda ni. Benda ni sangat susah, tahu tak? Mira sangat stres cari benda ni. Dia susah. Sebab tu lah saya macam... Oh my God. Saya macam mengharapkan macam dah lama juga macam bila nak dapat peluang untuk beli ni. Awak yang beli pun. Tapi betul ke? Betul lah. So, benda ni sampai esok. Real lah. Real. It's a real. Tapi esok Syafiq dah jauh. Tak apalah. Nanti awak datang juga kan? Awak mana boleh jauh-jauh dengan Mira? Tapi ceritalah kat dia orang. Korang mesti nak tahu kan dia nak apa sebenarnya. Korang nak tahu ke apa dia ke? Okay, saya merupakan seorang penyokong tegar untuk kelab London. Elok lah. Iaitu Chelsea Football Club. Okay, so I'm the one yang fans daripada kecil, daripada 4 tahun, 5 tahun. Dulu langsir, cadar, katil semua warna biru Chelsea. Dan setiap season saya akan membeli baju Chelsea. Cuma this season dia ada beberapa masalah yang membuatkan saya tak beli third kit. Okay, first kit and second kit saya dah ada. Warna putih, warna biru saya dah ada. Cuma third kit ni yang paling cantik, yang paling saya minat, yang paling rasa macam kalau ada baju tu dengan Mira, saya tutup baju tu dengan Mira. Baju tu depan. Ya Allah, ya saya nak beli baju ni kat dia. Dan Amira, saya tak sangka, serius. So Amira yang orang yang nak cakap apa orang yang willing untuk membelikan untuk saya tak sangka langsung benda tu. Serius. Saya ingatkan just sebab okay guys, dia dah bagi hadiah ni tau. Serius. Hadiah ni dah sangat-sangat bermakna lah. Saya sangat-sangat suka dengan jam ni. Sangat-sangat suka. Kalau korang nak tahu jam ni dia dapat daripada mana, korang boleh tengok konten Abel. Betul. Konten perpisahan. Ya ke? Third kit ni sangat-sangat susah lah. And dia ada beberapa sebab juga yang saya tak beli lagi. Adalah masalah-masalah yang tertentu. Tapi Mira yang beli saya tak sangka. Saya ingatkan lepas saya habis ni baru saya akan usaha cari nanti. Tapi rupanya rezeki saya dapat malam ni daripada seorang yang sangat-sangat saya rasa special. Dan baju tu special juga. So dia akan jadi double special. Oh. Serius? Burger double special? Ya, betul. Benjo. RM4? Thank you so much. Okay. Tak tahu nak ucapkan apa. Nak balas macam mana tak tahu. Mungkin mampu balas dengan mas kahwin.
Okay tak. Cantik lah tempat ni. Cantik kan tempat ni. Tapi thank you Mira. Thank you so much. Okay. Jadi macam tak tahu nak bagi reaction apa. Macam sebabnya saya jarang lah dapat hadiah macam tu. Okay. Should be hadiah tu Mira nak bagi dalam konten Abel. Mira nak tengok reaction awak bila awak dapat baju tu. Tapi Mira macam alamak tak sempat ni. Mira deal dengan orang ni memang lambat kan. Okay. Dua tiga orang lah actually yang tolong. Tapi yang betul-betul yang Mira rasa yang ori, nak dapatkan yang betul lah yang ori kan. Seorang ni yang Syafiq pun kenal. Nanti Mira cerita siapa dia. Fans Mira lah, fans Mira. Okay. Dia lah tolong Mira carikan, kontakkan, dealkan, everything. Dia ada banyak tau. Dia ada banyak jenis. So Mira tak tahu saya pasal jersey. Mira cakap ambil yang the best. Mira cakap bla 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 bla. Mira cakap actually Mira nak dia Lala Move hari ni. Tapi sebab tak sempat, dia kata esok baru sampai. So Mira cakap apa yang Mira nak buat dalam konten esok? Okay lah, Mira tunjuklah bukti Mira beli. Macam tu. Susah gila. That's why tadi dalam kereta awak cakap Mira tak buat pula Lala Move tu. Mira duk settlekan benda tu. Yang sampai ke IOI tu Mira duk settlekan benda tu. Ketidak orang tu cancel bagi ke orang lain. Sebab awal-awal dulu dia masuk first week Mira baru nak berkenalan dengan dia kan. Dia dah cakap pasal baju ni lah. Baju-baju Chelsea ni Mira macam benda lah apa dia cerita kat aku ni macam tu. Walaupun Mira ada adik-beradik lelaki ramai. Tapi diorang kalau beli baju beli kat diorang je lah kan. So Mira macam malah report. Tapi bila partner dengan dia minat bola kan. Mira macam kena report. Macam apa benda yang kau minat ni? Kau suka apa ni? Kau suka baju? Saya sangka je baju kau ni. Awak tak payah report pun okey sebenarnya. No, saya cuba nak memahami awak. Nak tahu apa yang awak nak. Nak cuba penuhi apa yang awak suka. Sebab saya suka. Jangan start sebelum Mira cakap kena dia cantik. Jangan start. Okey. Taklah, sebabnya Syafiq tolong Mira daripada first content sampailah content sekarang. Dia tak pernah mengeluh. Dia buat everything. Cuba sorry. Cuba jangan cakap saya tolong. Cuba cakap kita kerjasama. Yelah, kita kerjasama lah. Okey. Sampaikan Mira kesian. Mira dah terbiasa yang macam shoot baik lambat semua. Mira kesian kat dia. Walaupun dia ni jenis yang angkat-angkat besi berat apa semua tu. Tapi kalau shoot yang sampai ke malam, dia dah tak macam orang. Kadang-kadang balik macam zombie. Tipu. Dia tipu tak guys. Tak bercakap dengan Mira dalam kereta. Masalahnya memang tak bercakap sebab dia tidur. Nak bercakap dengan siapa? Yang penting bagi tu dekat Umi awak punya dekat ni. Salah tadi Mira minta alamat awak. Suruh post dia kat awak. Nanti suruh letak alamat aku Mira macam alamat nanti Mira yang pegang dulu. Ya, okey guys. Tak logik. Saya tak tahu benda apa dia nak bagi. Tiba-tiba minta alamat rumah saya. Saya patut minta alamat rumah dia. Alright guys. So dia pun dah buka hadiah dia. Mira pun tak sabar dah buka hadiah Mira. Sebab Syafiq ni dia, I don't know, dia selalu cakap dia tak pandai beli barang dekat perempuan. So, Mira taklah mengharapkan apa-apa actually. Mira betul lah, cakap tak pandai. Mira tak harapkan apa-apa hadiah. As long as dia selalu ada dengan Mira tu pun Mira dah bersyukur dah. Alright guys, so tapi sebelum tu jangan expect tinggi apa-apa. Tak ada apa. Tak expect tinggi pun. Serius. Mira jenis bukan yang macam mengharapkan apa-apa. Okay. Mira mengharapkan yang tadi tu je lah. Baik. Ya, saya tak pandai. Tolong Mira lah. Tolong Mira angkat ni. Boleh? No, you open it. Okay, that's all. Okay. Alright. Boleh tolong nampak ke? Tak. Dia ada satu bag. Satu bag? Oh, dust bag. Ya. Is it dust bag? Ya. Okay, cepat. Mira nak tengok reaction Syafiq kat situ juga. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Tak, dia bag je. Dalam dia bukan betul pun. Oh, dalam bukan betul? Tak. Serius. Takkan Maggi pula. Buka-buka Maggi. Betul boleh jadi? Ya, makanan. Ni semua makanan. Ramen. Bismillahirrahmanirrahim. Takutlah Syafiq. Ya. Mira kalau dah rasa macam ni, Mira dah start mengharap dah ni. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. What is this? Syafiq. Kenapa? Apa? Wow guys, it's a handbag guys. Tapi Mira tak puas hati ni. Syafiq, awak buat mana mengarut ke ni? Tak tahu. Dia salah letak kot. Syafiq. What is this? Dia salah letak ni apa ni? Ni apa ni? Ya Allah. Macam mana nak buka apa ni? Tak boleh buka. Okey, boleh. Macam mana? Okey, baik. Boleh. Dah tu, okey tu. Apa benda ni? Tak tahu, dia salah letak tu. Dia free gift kot. Ya Allah, ya Rabbi Karim budak ni. Tak masuk dalam sampai.
Okay, sekejap. Saya tak ada percaya sikit. Okay. Syafiq. Ha, kenapa? Macam mana boleh jadi dua pula? Ni apa benda pula? Oh ni dia saya ambil khas, dia macam comel, ada hadiah. Okay. So saya pilih hadiah. Just hadiah saja je. Oh sebenarnya ni free gift beli ni free gift dua ni. Betul. Yang sebenarnya beli ni je. Yang ni je sebenarnya. Yang ni sebenarnya beli. Yang ni free gift. Dua lagi ni. Tapi tak tahu juga ni macam mana boleh jadi dua. Sumpah kenapa dua Syafiq? Dah lah mahal. Kenapa Syafiq ni membazir duit je? Ya. Apa dia ni? Hang ni beli dua. Tak ada apa. Betul. Tak tahu mana datang ni. Ya Allah bang. Apa ni bang? Kan saya cakap tadi bang satu je bang. Macam mana ni duit nak balik Grab lagi duduk ni? Nak makan pun tak ada duit ni bang. Syafiq, this is too much. Mira kena cari job luar lagi lah ni untuk Syafiq ni. Untuk mana-mana founder boleh bagi kami dua. Tak tunggu nak bayar balik ni. Come on guys, tolonglah. Saya rasa selagi tak panggil kita orang selagi tu kita orang duduk kat sini. Ni apa benda ni? Ya. Oh, teddy bear. Ya. Teddy bear pakai spek? Comel Syafiq. No. Teddy bear kecil je. Tak, tapi kenapa? Ya, yang ni je Syafiq beli sebenarnya. Oh, ya ke? Betul. Syafiq, this is not funny, okay? Ni tak kelakar tau, banyak ni macam gini. Saya sendiri jarang nampak, Syafiq jarang nampak Mira pakai beg kali hitam. Oh, ya ke? So mungkin lah selepas keluar ni dia jadi macam dah tak ada siapa nak tolong pegang. Betul. Syafiq. Jadi okey lah, at least daripada Syafiq. Walaupun bukan Syafiq yang pegang, tapi tak tahu lah, tak tahu cantik ke tak, tapi tak tahu cantik ke tidak, ya Allah. Apa-apa yang Syafiq beli semua Mira akan rasa cantik. Sebab memang design dia Mira suka yang simple and sleek. Yang simple, sleek, yang tak macam tak too bulky, taklah berat sangat, taklah orang kata semak kepala, tak. Ya, tapi mostly Mira akan pakai beg yang saiz yang macam ni. Itu je yang saya tahu, faham tak? Sebabnya dia ada banyak barang. Apa barang Mira? Dia ada lipstick 13 ke? Ke tak? Syafiq, Mira sangat-sangatlah terkejut. Patutlah paper bag yang besar betul. Thank you Syafiq. Semoga Syafiq dimurahkan rezeki selalu. Amin. Supaya dekat luar nanti tak lupa Mira. Tak lupa apa yang Mira ajar. Okey. Macam Mira cakap lah, sentiasa hormat semua orang yang berada di keliling Syafiq. Tak kisahlah dia tua ke muda ke. Betul. Sebabnya kadang-kadang dengan doa orang sekeliling lah kita ada di mana kita sekarang. Betul tak? So, sekecil-kecil benda yang kebaikan yang kita buat, orang tu akan sentiasa ingat kita. Betul. That's why Mira jenis yang macam kalau orang tu buat tolong Mira ataupun hargai Mira sikit, Mira akan doublekan benda tu. Macam mana Syafiq buat kat Mira sekarang ni pun Mira rasa macam terharu. Kalau ikutkan benda ni, Syafiq tak pernah bagi pun kat siapa-siapa. Is it? Ya. Ya ke? Betul. Maksudnya jarang untuk Syafiq belikan hadiah untuk siapa-siapa. Untuk especially perempuan lah. Sangat jarang. Tapi dia jadi macam dalam rezeki yang Syafiq dapat ni sebenarnya ada juga yang datang daripada Mira punya rezeki, faham tak? Jadi Syafiq seorang yang sangat-sangat suka macam ni, dia bukan berkongsi rezeki je, berkongsi energi. Faham tak? Faham. Itu style Syafiq. Macam mana energi yang Mira bagi, Syafiq akan bagi. Dan sekarang Mira sangat-sangatlah memberikan energi yang besar di punca rezeki juga. So that's why Syafiq cuba juga semampu yang boleh. Tak adalah kata nak berlawan pun dengan Mira, takkan mampu lawan pun dengan hadiah yang awak bagi. Mana ada. Okay. Dia bagi biasa-biasa je lah. Dia tak ada istilah nak berlawan, tapi kita cuba buat terbaik dengan cara kita. Faham tak? Macam tu. So mungkin itu yang terbaik, level yang terbaik yang awak mampu bagi, dan ini adalah level terbaik yang saya mampu bagi. Okay? Jadi itu sahaja. Sorry kalau kurang. Mana ada kurang. This is another level dah tau. So itu sahaja untuk konten kita orang. Untuk maybe konten terakhir Capira 2025. We never know. Boleh jadi juga terakhir buat selamanya. Mungkin kita tak tahu akan datang. Faham tak? Kadang-kadang kita tak dipisahkan oleh masa dan jarak, tapi kita dipisahkan oleh dua dunia yang berbeza. Okay? Tapi apa-apa pun Mira nak ucapkan dekat Syafiq, terima kasih sebab sudi terima Mira untuk jadi mentor Syafiq untuk 21 hari ni. 21 tu bunyinya agak lama bagi orang di luar sana, tapi bagi Mira 21 hari tu macam a blink of eye. Kejap kan?
Sangat-sangat kejap. Mira still terngiang-ngiang the first content Mira shoot dengan Syafiq dekat kedai kopi, which is Mira tak tahu langsung apa pasal Syafiq. Sampailah hari terakhir kita shoot, dah jadi orang lain. Dah jadi macam, oi kan banyak benda Mira tahu pasal dia. Macam tu. Terima kasih sebab sudi terima Mira jadi mentor Syafiq, sudi pilih Mira, sudi. So actually terima kasih untuk Syafiq bagi peluang dekat Mira untuk, macam Syafiq tahu, salah satu dream Mira adalah untuk nak guide talent lah. So Syafiq orang pertama, which is you are so special. Mira boleh share lah beberapa ilmu yang Mira ada yang tak seberapa tu. Jangan cakap macam tu, tak mahu. So Mira harap Syafiq dekat luar sana nanti jangan lupa Mira, jangan lupa supporter-supporter Capira yang selalu support kita, selalu support Capik, which is Mira rasa Syafiq dah ada crowd Syafiq yang ramai orang tercapik-capik ni. Semoga Syafiq jaga diri kat luar. Baik. Buat apa semua tu jangan lupa niat semua sebab Allah. Buat untuk diri Syafiq dulu, jangan kisah pasal hal orang. Apa yang Mira tahu, Syafiq ni sangatlah orang yang mempunyai jati diri dia sendiri. Dia jenis yang berani, sangat sukakan cabaran, sangat-sangat berani. So, in everything you do, I think you akan do your best to be the best version of you. Right? So, lagi satu Mira nak cakap, InsyaAllah kita doa yang baik-baik. Semoga ada tempat untuk Syafiq sebagai permanent AI team untuk line up 2026. Amin. Semoga Mira tak sabar. Macam mana Mira tak sabar tunggu batch 3 masuk, sebab Mira nak tengok siapa yang Mira dapat. Macam tu jugalah Mira tak sabar nak tengok siapa line up 2026, which is I'm rooting for you. Like always. Like every second. Okay. Okay? Jangan lupa jaga solat, jaga diri, jaga hati awak untuk saya. Baik. Tak cakap lebih kot. Tak ada Syafiq. Cakap apa? Okay. Tak ada apa pun. Okay je. It's just thank you juga. Terima kasih sebab memilih Syafiq. Yes, of course Syafiq orang pertama yang memilih Mira. Tapi kalau bukan sebab Mira yang memilih Syafiq dalam konten Abang Alif sebelum masuknya batch 3, mungkin cerita tu ataupun angan-angan tu tersekat di situ. Faham tak? Ya, rezeki is rezeki, tapi you salah satu sebab asbab tu. Faham tak? Sebab jujur cakap, video Syafiq apply tu tak FYP pun. Tak, macam mana Mira boleh nak pilih Syafiq masa tu? Okay. Actually masa tu Abang suruh kita orang pilih lah. Satu nama, which is Mira perempuan kena pilih satu nama lelaki yang apply. Okay. And then Mira tak tengok yang dekat mention ataupun hashtag AI team sementara batch 3 tu. Okay. Mira tengok siapa yang mention Mira. Mira nak tengok ada ke orang pilih Mira, sebab selalunya jarang lah orang pilih Mira. Mira list out. So ada 2 orang, top 2 Mira lah. Mira tak tengok FYP tak FYP ke video hangga, Mira tak kisah. Even hang punya viewer ke 2-3 kata pun Mira tengok. Kalau hang mention Mira. Tapi Syafiq salah seorang yang buat video sangat kompleks, sangat lengkap. Dia taklah straightforward, tapi dia ada jalan cerita dia, which is dia sangat-sangat kreatif lah dia buat video waktu tu. Mira sangat suka orang yang macam tu. And lagi satu Mira paling suka dia adalah umur 26. Sebab lelaki umur 26, walaupun 26 dia memang orang kata bila dia buat macam tu, Mira harap dia boleh blend in dengan Mira lah. Mira so bila Mira dengan Syafiq, dia sangat cool dalam video tu, sangat relax and tak try hard. Okay lah, Mira dah pagi tu, Mira even masa dekat Rusi kan, nak kena bangun seorang-seorang nak pilih tu, Mira still antara 2 orang ni tau, macam siapa yang sampai. Lepas tu Mira cakap, okay, Bismillahirrahmanirrahim, Mira pilih yang ni, macam tu. So Mira try tunjuk. Lepas tu Abel tahu, kata oh ni yang Abel pun actually dah tengok video Syafiq. So Mira macam okay, glad lah Abel dah tahu dah Syafiq punya video. Sebab Syafiq punya video masa tu tak FYP lagi. After dah Mira dah mention, dah orang dah edit, baru Alhamdulillah lah orang dah macam kenal dah Syafiq from that time. So bila at that time yang waktu Syafiq masuk ke office tu, kan korang nampak yang orang edit, Mira sangat-sangat excited. Sebab Mira kecil macam, sebab Mira first day je kot, second day macam tu je Mira macam reply DM dia. Dia cakap lah thank you, pilih dia apa semua. Mira reply sekali 2 kali je. Lepas tu Mira macam biar je dia kan. Lepas tu Syafiq pun tak kacau Mira kan? Syafiq pun dah tak tanya Mira, padahal dia tahu awal dia dapat tu. Dia je yang macam tak nak bagi tahu Mira. And bila dia
dia masuk tu, Mira sangat-sangat macam wow, you are here. Sebab saya pun megang pada amanah. Abang Alif minta jangan bagi tahu. Faham. Which is good lah. You seorang yang sangat pegang pada janji. So, kalau ada salah ataupun kurang daripada Mira minta maaf. Mira minta Syafiq halalkan sebab Mira pun taklah orang kata kehebat mana. Mira ni sekecil-kecil komen. Memang ada salah pun. Salah apa? Salah satu ciptaan Allah yang manis. Rasanya mungkin kali hari pertama je Syafiq kurang ngam. Lepas tu kita dah okey dah kan. Mungkin dia sebab Mira punya personality yang mudah kena dengan Syafiq yang membuatkan kita selesa. Betul? Itu saja. Tapi apa pun yang Mira bagi, insya-Allah Syafiq akan praktikkan di masa akan datang. Walaupun tak dapat permanent ke apa ke, insya-Allah segala ilmu tu akan diteruskan juga. So, lagi satu, ini just saya nak cakap. Saya tahu tak semua orang suka bila kita sebut kebaikan, tapi saya just nak cakap yang Mira ni sangat-sangat seorang yang tak berkira. Saya tak tahulah dengan semua orang ke atau dengan saya ke. Kalau dengan saya memang special betul lah saya ni. Kenapa? Tapi dengan saya tak pernah berkira. Okay, dia macam kita kadang-kadang yang masuk talent sementara yang masuk, tak kisahlah mana-mana best pun, kadang-kadang bukan kita tak ada duit, tapi bila kita cuti daripada bekerja dalam kurang 3 minggu, duit kita tu akan effect. Faham tak? Jadi yang monthly kita tu akan effect lah. Tapi bila dekat situ untuk kita managekan balik, tapi dengan adanya orang-orang yang baik ni yang sentiasa menjaga pasal kita punya pemakanan, segala benda, tahu. So benda tu macam baiknya hati. Faham tak? Dia rasa macam mana nak balas ni lah. Jadi orang rumah lah. Mira sangat-sangat rasa special kali ni. Betul. Kan setakat view Mira naik, alhamdulillah tu rezeki Capira. Tapi sebab Mira rasa macam ada orang betul-betul lah Abel cakap boleh jaga Mira. Betul-betul dia jaga Mira. Thank you Syafiq. Thank you. Saya nak cakap thank you juga kepada yang support saya, okay? So thank you kepada fans-fans. Nak panggil? Saya tak nak panggil fans. Panggil supporter boleh? Saya panggil supporter. Okay, saya panggil keluarga lah. Okay, keluarga Capira yang sentiasa menyokong, memberikan full support, faham tak, kepada kita. Sebabnya kadang-kadang daripada support korang tu yang membuatkan kita makin bersemangat, faham tak? Serba sedikitnya datang daripada korang. Dan saya minta juga jasa baik, kalau saya tak ada rezeki dalam AI team lagi, korang support tau, serius. Saya mengharapkan korang support Mira, terus support, tak kisah dia dengan siapa pun, tolong support. Kalau korang tak support, saya lah orang pertama yang akan marah korang. Kenapa tak support Mira? Hai. Janganlah marah. Saya marah dia orang. Tak marah awak pun. Syafiq, sebenarnya surprise kita tadi yang kita dinner tu, yang kita dah naik ke atas tu, itu semua daripada group gift daripada Capira. Diorang yang set upkan untuk kita. Nampak? Satu kedai punya effect. Capira punya followers ke ni, viewers ni, supporters kita ke ni. Thank you so much. Dia macam speechless lagi. Dia ingatkan macam saya tak sangka sebab saya 21 hari kat sini, tapi korang bagi support yang sangat-sangat luar biasa. Faham tak? Faham. So dengan benda-benda macam ni, dengan saya dapat hadiahnya lagi kadang-kadang tu orang bagi. Dia yang paling mahal doa korang tu. Yang tu paling mahal. Okay. Dan untuk malam ini, alhamdulillah Mira paksa juga saya. Saya tak tahu, saya dengan penuh tanda tanya apa yang nak dijadinya malam ni kan. Jom ada benda special. So saya rasa benda tu betul-betul special untuk saya. Selepas saya tahu ni, saya rasa lebih special dengan orang yang special. So momen yang special, semua special malam ni. So terima kasih sekali lagi. Saya selalu cakap benda ni dalam live, yang baik itu datangnya daripada Allah, yang buruk memang daripada saya. Yang buka mata datang daripada saya, yang tutup daripada dia. Kita terima kasih dekat salah seorang yang selalu bagi peluang kat kita, which is Abel Ali. Betul. Sebab dia percaya walaupun Mira punya view YouTube masa tu teruk lah, untuk bagi guide talent baru dan orang yang kereta besar macam dia. Terima kasih Abel bagi Mira peluang ni. Semoga ada rezeki lagi Mira dengan Syafiq untuk bekerjasama after ni, insyaAllah. Agak berat sikit nak buat sebab mungkin ini adalah kali terakhir saya buat benda ni. Jadi kita tak tahu, kita takkan tahu benda yang ke depan hari apa dia. Okay, so itu saja daripada kami. Saya Syafiq, saya Mira, dan kami Capira. Bye. Assalamualaikum. Bye.
ada. Okay, Mat. Oh, bergebut dia. Memang tak share. Tak nak share. Okay. Duduk. Nak makan ni. Perang telah usai. Perang telah usai. Ini aku jatuh cinta pada diri kamu sehingga ujung duniaku. Jatuh cinta. Oh ya? Anak yang the one yang dia suka tu. Kan yang tu kan yang cantik ke sebelah dia? Oh my god. Sebelah tu you pakai okey lah. Oh. Dia low school. Oh faham. Dia suka yang ni. Dia tengok dia suka itu biru itu saja. Ya, dia suka blue colour. So then I take this one lah. Hari Mira cari hadiah untuk Syafiq. Wow, so nice. Now Mira berada di Skechers sebab nak cari hadiah untuk boy. Semalam Mira dah beli hadiah untuk Ira dengan Chris. So now untuk lelaki pula, tapi dia memang last minute. Alright guys, so yang itu yang Mira pilihkan untuk boy. Sikit lagi bawah tu dekat Ibu Mira. Mira harap boy suka lah. Nak pasti boy suka kasut macam mana. But I think ini boleh guna untuk nanti balik Sabah. Bye-bye. Alright, jadi Mira dah settle. Tapi Mira tak biasalah bawa barang-barang banyak sebab saya ada Syafiq yang turun bawa kan. Syafiq, macam mana ini? But this is for you. Sekarang dah 10:30, Mira dah lambat masuk office. So dia beg. Suka tak? Mana ada? Warna hitam lah, senang tak kotor. Hitam pink. Warna apa tu? Syarima. I don't know. Bye ya. Baik. Tengoklah, okey tak?